Saya Nur Ain Bati Mazanasya bernombor matrikulasi di 2023-110-6033 akan membentangkan proposal projek tahun akhir saya yang bertajuk Pengaruh Bahasa Isyarat Malaysia BIM terhadap kemahiran menulis dalam kalangan murid pekak bagi subjek Bahasa Melayu. Baiklah, bagi bab 1, pengenalan iaitu latar belakang kajian. Kajian ini membincangkan pengaruh Bahasa Isyarat Malaysia atau BIM terhadap kemahiran menulis Bahasa Melayu dalam kalangan murid pekak. BIM ialah bahasa utama komuniti pekak tetapi strukturnya berbeza dengan Bahasa Melayu, menyebabkan berlaku permindahan bahasa dalam penulisan. Hal ini menjejaskan penguasaan tata bahasa dalam ayat. Oleh itu, kajian ini bertujuan mengenal pasti punca kesukaran serta hubungan BIM dengan kemahiran menulis Bahasa Melayu dalam kalangan murid pekak. Penyataan masalah bagi kajian ini ialah murid pekak berdepan cabaran komunikasi, pertuturan dan bahasa yang memberi kesan kepada pembelajaran serta penguasaan Bahasa Melayu. Kekangan ini menyebabkan mereka sukar menguasai kosakata, struktur ayat dan penulisan yang gramatis. Walaupun Bahasa Isyarat Malaysia atau BIM digunakan sebagai bahasa utama, perbezaan strukturnya dengan Bahasa Melayu menimbulkan kesukaran dalam kemahiran menulis. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti punca kesukaran dan menganalisis hubungan antara penggunaan BIM dengan kemahiran menulis Bahasa Melayu dalam kalangan murid pekak. Seterusnya, terdapat dua objektif kajian iaitu yang pertama, mengenal pasti punca kesukaran murid pekak dalam kemahiran menulis bagi subjek Bahasa Melayu, dan yang kedua, menganalisis hubungan antara penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia BIM dengan kemahiran menulis Bahasa Melayu dalam kalangan murid pekak. Persoalan kajian pula, yang pertama, apakah punca kesukaran murid pekak dalam kemahiran menulis bagi subjek Bahasa Melayu? Dan yang kedua, adakah terdapat hubungan antara penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia BIM dengan kemahiran menulis Bahasa Melayu? Baiklah, bab 2, sorotan literatur. Bab ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama berkaitan Bahasa Isyarat Malaysia dalam konteks pendidikan murid pekak. Baiklah, kajian ini oleh Muhammad Atif 2022 yang bertajuk Latihan Kod Tangan Bahasa Isyarat sebagai program intervensi awal bagi murid kurang upaya pendengaran tahun 1 di Ipoh Perak, iaitu satu kajian kes mengatakan bahawa Bahasa Isyarat Malaysia atau BIM merupakan medium komunikasi utama murid pekak dan digunakan dalam kehidupan harian mereka. BIM tidak terikat dengan tata bahasa Melayu dan terbentuk melalui penggunaan isyarat dalam komuniti pekak. Di samping mencerminkan identiti budaya mereka, BIM juga membantu murid pekak berkomunikasi dan memahami pembelajaran dengan lebih baik. Namun, perbezaan antara BIM dan Bahasa Melayu memberi kesan kepada kemahiran menulis. Oleh itu, kajian ini meneliti pengaruh BIM terhadap kemahiran menulis Bahasa Melayu dalam kalangan murid pekak. Baiklah, bahagian yang kedua ialah kemahiran menulis Bahasa Melayu dalam kalangan murid pekak. Isu dan cabaran iaitu kajian Khazin 2024 yang bertajuk Analisis Kesalahan Penulisan Bahasa Melayu Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Ketidakupayaan Pendengaran Sekolah Rendah menyatakan bahawa kemahiran menulis Bahasa Melayu merupakan kemahiran yang penting yang perlu dikuasai oleh semua murid. Oleh itu, murid pekak masih menghadapi kesukaran dalam penguasaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, khususnya dalam aspek penulisan. Hal ini berlaku kerana mereka lebih banyak menggunakan BIM dalam komunikasi harian selain pengajaran Bahasa Melayu yang terhad dan bercampur dengan kod tangan Bahasa Melayu. Keadaan ini menyebabkan berlakunya kesalahan dalam penulisan Bahasa Melayu. Oleh itu, kajian ini meneliti faktor kesalahan penulisan dalam kalangan murid pekak. Seterusnya, bagi bahagian ketiga, bahagian ini dipecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama, teori konstruktivisme Vygotsky dan juga teori modern creation. Bagi teori konstruktivisme Vygotsky, kajian oleh Muhammad Affan 2022 yang bertajuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi melalui pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran seni bahasa mengatakan bahawa teori konstruktivisme sosial Vygotsky menekankan bahawa pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial dan budaya. Kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengalaman dan bantuan orang lain dalam persekitaran mereka. Dalam konteks murid pekak, BIM menjadi medium utama interaksi sosial. Oleh itu, BIM membantu murid pekak membina pengetahuan dan memahami maklumat berdasarkan pengalaman sedia ada mereka. Dan yang terakhir, teori Monte Creation pula, kajian oleh Chu Fong Peng dan Muhammad Adham 2022 bertajuk Kefahaman dan Kesediaan Guru dalam Pengajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan menyatakan bahawa teori Monte Creation menyatakan bahawa pemulihan bahasa kedua berlaku secara semula jadi melalui interaksi sosial tanpa sedar. Bahasa dapat dikuasai melalui komunikasi dalam persekitaran harian. Dalam konteks murid pekak, Bahasa Isyarat Malaysia atau BIM menjadi medium utama interaksi mereka. Oleh itu, BIM mempengaruhi proses pemulihan bahasa Melayu dan seterusnya memberi kesan kepada kemahiran menulis dalam kalangan murid pekak. Seterusnya, bagi bab 3, metodologi kajian. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan reka bentuk etnografi. Kaedah ini sesuai dengan kajian meneliti pengalaman, penggunaan BIM dan interaksi sosial murid pekak
dalam pembelajaran bahasa Melayu. Pendekatan ini membantu pengkaji memahami punca kesukaran, kemahiran menulis serta hubungan antara BIM dan penulisan bahasa Melayu secara lebih mendalam. Sampel kajian pula ialah kajian dijalankan di sebuah sekolah PPKI di seberang Perak Utara Pulau Pinang. Sampel terdiri daripada 20 orang murid pekat yang menggunakan BIM dan 5 orang guru PPKI. Pemilihan dilakukan secara persampelan bertujuan kerana responden mempunyai pengalaman langsung dalam penggunaan BIM dan juga pengajaran bahasa Melayu. Murid dipilih untuk mengenal pasti kesukaran menulis, manakala guru dipilih kerana pengalaman pengajaran dan membimbing murid pekat. Bagi instrumen kajian, kajian ini menggunakan perakaman audio dan visual, panduan temu bual serta nota lapangan. Perakam digunakan untuk merekod komunikasi termasuk bahasa isyarat dan ekspresi. Panduan temu bual membantu mengekalkan fokus soalan berkaitan BIM dan kemahiran menulis. Nota lapangan pula mencatat pemerhatian tingkah laku dan situasi sebenar semasa sesi pengumpulan data. Selain itu, bagi prosedur pengumpulan data, pengkaji terlebih dahulu mendapatkan kebenaran pihak sekolah sebelum menjalankan kajian. Data dikumpul melalui temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Temu bual dijalankan bersama murid pekat dan guru PPKI dengan bantuan perakaman audiovisual. Pemerhatian dibuat dalam kelas untuk melihat penggunaan BIM, manakala analisis dokumen melibatkan hasil penulisan murid dan juga bahan pengajaran guru. Seterusnya, prosedur analisis data ialah data dianalisis menggunakan analisis tematik kualitatif. Rakaman temu bual ditranskripsi dan direkodkan mengikut tema seperti kesukaran menulis dan penggunaan BIM. Data pemerhatian dokumen digunakan untuk triangulasi bagi mengesahkan dapatan. Kaedah ini membantu memahami hubungan antara BIM dan juga kemahiran menulis bahasa Melayu dengan lebih jelas. Akhir sekali, kesahan dan keberpercayaan iaitu kesahan dipastikan melalui semakan pakar bagi panduan temu bual agar selari dengan objek kajian. Kepercayaan diperkukuhkan melalui triangulasi data iaitu temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Perakaman visual serta nota lapangan juga digunakan untuk memastikan data tepat, konsisten dan boleh disimak semula. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.